Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mubarak diucapkan kepada anda yang terus bersama dalam Al-Hijrah, TV Al-Hijrah dalam program Bual Bicara dinamakan Bicara. Medan muzakarah ehwal semasa yang mempertemukan cendekia-cendekia membicarakan tentang topik-topik penting. Kita akan sembangkan satu topik yang bertajuk ke mana hilangnya kasih. Dan soal-soal ini kita cari orang yang banyak kasihnya. Jadi untuk itu saya perkenalkan tetamu kita. Sebelah kanan saya ini orang penting yang boleh kita perkenalkan ialah beliau adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Cik Din. Ya. Beliau adalah pengarah Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pengalaman dengan beliau ini, beliau adalah juga seorang kaunselor profesional berdaftar, mantan pensyarah dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, UPM. Beliau juga melibatkan diri dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta dan juga muncul di layar siaran semua saluran televisyen ya, dalam hal ehwal mengenai kaunseling dan psikologi. Sebelah kanan, sebelah kiri lah pula. Sebelah kiri saya ialah Saudara Kamal Effendi Hashim, penganalisis jenayah. Beliau juga sudah tidak asing lagi dengan kita semua. Bermula daripada dunia kewartawanan dan seorang jurugambar dulunya. Beliau kemudian berkhidmat dalam pasukan Polis Raja Malaysia selama 7 tahun dan kemudian melanjutkan pengajian dalam pengkhususan jenayah di United Kingdom. Hari ini beliau merupakan penganalisis jenayah yang dikatakan sebagai the first Asian crime analyst. Asia ya. Dan di hujung sekali, tidak perlu saya perkenalkan juga kerana beliau sudah biasa menjadi tumpuan ramai apabila bincangkan soal-soal kehidupan sosial ini. Jadi beliau adalah Haji Hushim bin Haji Saleh, seorang kaunselor berdaftar yang berpengalaman luas dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan keibubapaan, bidang motivasi kerjaya, kaunseling kerjaya dan sebagainya. Beliau aktif mengadakan program-program pembangunan insan dan juga ceramah-ceramah motivasi bagi sektor korporat, IPT dan sebagainya. Selain itu beliau juga aktif dalam menyampaikan ceramah dalam program-program pendidikan keibubapaan dan program pasca perkahwinan. Dan hari ini kita akan sembangkan tentang satu topik. Ketiga-tiga ini adalah kenalan-kenalan lama yang tak berjumpa sekali jumpa ni jadi kita jumpa dalam satu medan yang penting untuk kita utarakan pandangan mengenai ke mana hilangnya kasih. Barangkali untuk memberikan gambaran tentang isi perbincangan kita ataupun ruang lingkup perbincangan ini, apa kata kita tengok dulu berita-berita yang terpapar di dalam akhbar-akhbar tempatan kita, khususnya sebagai tajuk-tajuk utama. Dan kalau ia menjadi tajuk utama, maka ia merupakan sesuatu yang sangat berat. Jadi sama-sama kita saksikan sedikit gambaran yang ada di dalam cerita-cerita masyarakat yang disiarkan di dalam akhbar-akhbar tempatan kita. Ya, jadi kita lihat sekarang ini. Mutakhir ini, dada-dada akhbar sering memaparkan kes-kes seperti mana anda dapat lihat. Tajuk-tajuk yang begitu menggemparkan. Antara lain tajuk-tajuk menceritakan tentang suami simbah asid ke muka isteri, ayah simbah asid ke muka anak, buang ibu bapa, bunuh diri, keganasan rumah tangga, bunuh ahli keluarga, tetak isteri, dera anak, datuk rogol cucu, abang rogol adik, sumbang mahram dan sebagainya. Kita dapati kes begini tidak sepatutnya terjadi di kalangan ahli keluarga kerana sifat kasih sayang adalah fitrah manusia. Namun ia berlaku. Yang menggemparkan ialah kejadian yang tidak diingini ini juga berlaku di kalangan masyarakat Muslim yang dikatakan harusnya mempunyai pendirian yang tersendiri dan lebih murni dan luhur. Tetapi sedihnya di kalangan masyarakat yang mengaku adanya Allah dan Rasul sebagai rujukan adalah golongan yang melakukan perkara-perkara yang bejat ini. Jadi inilah persoalan yang ingin aku utarakan, dan untuk membincangkan ini, tiga-tiga ahli panel kita ini merupakan orang yang terbaik untuk membincangkannya. Barangkali mula persoalan saya fikir kalau kita nak bukakan perbincangan kita ini, saya akan bertanya kepada orang yang menjaga sosial lah. Orang sebelah kanan saya ini. Ya, apakah punca yang boleh berlakunya keadaan-keadaan seperti ini sedangkan fitrah manusia itu kasih, tetapi kasih itu yang hilang. Bagaimana Tuan Dr. Fadil Cik Din? Terima kasih Tuan Nizar selaku ketua bicara.
Kalau kita nak melihat fenomena-fenomena berkaitan dengan memang tak dapat dinafikan dalam diri manusia ni Allah Taala berikan 4 perkara yang sangat asas kepada semua manusia, wa imma orang Islam bukan Islam, apa bangsa dan sebagainya, yang kaya yang miskin kan, iaitu rohnya, iaitu akalnya, iaitu kalbunya dan juga tingkah lakunya kan. Lazimnya emosi ni banyak orang mengatakan bahawa ianya duduk di dalam sekitar ruangan kalbi itu sendiri kan, hati itu sendiri. Tetapi sebenarnya perasaan juga ada kaitan dengan elemen-elemen yang lain. Jadi apabila kita melihat kan di mana kenapa hilang tu, bermakna punca kasih tu daripada mana datangnya kan. Sebenarnya kasih ni adalah permainan jiwa dalam diri sekitar hati itu. Tetapi apabila hati itu dah kembang, hati itu kalau kembang bukan setakat kembang dah keras, bukan setakat kembang keras tetapi lemau. Dah lemau, dah basi ataupun dah hitam dan sebagainya kan, sudah pasti kasih itu tidak akan kunjung ataupun kasih itu tidak akan bermain di dalam sekitar itu. Itu penerangan untuk kalau kita tengok hati. Tapi kadang-kala kasih juga ada juga kaitannya dengan fi'il manusia, tingkah laku manusia. Sebab kasih itu adalah merupakan satu kita boleh katakan sebagai elemen yang kita boleh tonjolkan. Contohnya lah bila kita kasih kepada anak, bermakna adalah tingkah laku tertentu yang ada kaitan dengan kasih. So, contohnya tingkah laku memeluk anak, tingkah laku untuk nak membelai anak, sayang isteri, tingkah laku untuk nak duduk berinteraksi dengan isteri dan sebagainya kan, mengusap kan, macam-macam lah kan? Isteri, anak, keluarga dan sebagainya kan, itu tingkah laku. Jadi kenapa tingkah laku ini kurang? Tingkah laku ini kurang kerana tingkah laku yang baik ini dah pun luput. Makin lama dia makin kurang. Buat orang Kelantan katalah kohor-kohor, slow. Hilang sikit kan. Lama-lama dah tak ada dah. Itu penerangan kepada tingkah laku. Dan kadang-kadang kita tengok juga ada juga orang yang mempunyai tingkah laku untuk nak menjaga anak, tetapi macam tadi kita tengok dan keratan tu kan, 4 pun tak puas. Kenapa anak juga nak dikerjakan? Bermakna ialah walaupun bagi dia apa yang dia buat itu adalah betul, benar dan sebagainya, tetapi nilai yang ada pada diri dia tu, roh dia tak betul. Nilai dia tak betul, maka ni rohnya tak betul, imannya pun hancur, maka dia mempunyai nilai-nilai bobrok. Ya. Jadi di situ saya nak terus kepada Haji. Jadi Haji sudah bersama dengan masyarakat, dengan buat kaunseling dan sebagainya. Mungkin dapat di situ terselit puncanya. Kita dalam seminit mungkin dapat Haji menjelaskan. Okay, terima kasih Nizam dan juga sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya kita tengok punca dia. Punca kebanyakannya ialah disebabkan kita kata hilangnya rasa kasih sayang. Dan saya boleh kata zaman sekarang ni manusia dah hilang rasa kemanusiaan itu sendiri. Rasa kemanusiaan tu Sebab saya nak berkait sini, Imam Al-Ghazali dalam kitab dia, Ihya Ulumuddin, iaitu menyentuh soal manusia ada 2. Dia kata satu manusia ni ada fakulti, dia ada fakulti. Bukan universiti, dia fakulti. Al-Ghazali ni. Dia ada fakulti iaitu fakulti Rabbaniyah. Iaitu manusia yang ada dalam diri dia ketuhanan. Yang satu lagi, ni yang mendera yang kita tengok tadi cerita itu. Ini Al-Ghazali menyatakan bahawa manusia macam ni, dalam diri dia banyak iaitu fakulti Sataniyah. Sataniyah ni dia pergi belak bawah tu, Al-Ghazali menghuraikan bahawa orang macam ni dia cepat marah. Marah yang tidak boleh dikawal. Dia macam kata nak simbah asid, nak buat apa kepada isteri dan sebagainya. Bukan tak sayang. Dr. Fadil, Kamal Nizal, kadang-kadang mereka ni sayang tau. Ramai kita buat kaunseling kadang sayang, tetapi pada masa itu tak boleh kawal marah. Tak boleh kawal. Jadi bila marah datang tu biasanya dia akan dikuasai oleh fakulti Sataniyah tadi tu. Jadi Sataniyah ni lama-lama dia akan pergi kepada gejala-gejala kita kata yang mana ketidaksabaran dan akhirnya akan hilang rasa kasih sayang. Ya. Sayang dah tak ada. Jadi kita nak tanya ini dalam seminit ini sebagai orang yang menganalisis soal jenayah ini, peningkatan jenayah di kalangan masyarakat khususnya di kalangan keluarga ini bagaimana? Ya, kalau dunia jenayah ni melihat senang itu perbuatan yang boleh dihukum. Tapi kalau kita melihat daripada forensik psychiatry, ini adalah orang-orang yang sadis, yang hanya mendapat kepuasan apabila dia melakukan aksi tersebut. Dengan kata lain, dengan izin dia derive satisfaction daripada perbuatannya. Ya, kenapa curi asyik, kenapa tak curi air kopi misalnya Dan yang menarik dalam bidang jenayah ni ialah apabila kita melihat kenapa dia buat begitu. Untuk menggenapkan kasih sayang
sasaran itu dipilih atau menggantikan kasih sayang. Jadi ini dia punya sekolahnya lah dalam bidang jenayah tu. Baik, kita sebenarnya ini baru permulaan. Salah satu permulaan itu kita dengar pandangan masing-masing mengenai punca apa yang dikatakan sebagai hilangnya kasih ini. Baik, kita akan membincangkan pula selepas ini tentang mendalam lagi mengenai kehilangan kasih di kalangan ahli masyarakat ini. Jadi saudara jangan lupa untuk terus bersama dengan kami dalam bicara selepas ini. Okey, kembali kita dalam bicara medan muzakarah awal semasa, membincangkan tentang kemana hilangnya kasih. Sebelum kita meminta pandangan daripada tetamu-tetamu kita ini, mungkin ada baiknya kita lihat satu petikan akhbar yang baru-baru ini dikemukakan dan dipaparkan untuk tatapan awam. Apakah sebenarnya? Katanya peningkatan penyakit mental ataupun sakit mental di kalangan masyarakat kita. Sama-sama kita lihat keratan akhbar ini. Pesakit mental meningkat 15.6% kalau mengikutkan kajian dan mengikutkan apa yang diceritakan oleh Profesor Madya Dr. Fadzil Cik Din tadi, kemungkinan besar ada dalam 1,000 ya? Ya. Dalam 1,000. Ya, 1,000. Mungkin dapat Profesor Madya Dr. Fadzil menjelaskan sikit. Yalah, kalau apa ni tengok kepada statistik tu kan, makna dia untuk tahun lepas saja 2010 ada lebih daripada 400,000 orang yang datang mendapatkan rawatan bercorak psikiatrika. Psikiatrika maknanya rawatan berkaitan dengan kecelaruan mental dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan, kalau kita tengok 400,000 tu bahagi dengan 365 hari, makna sekitar satu hari 1,000 lebih ada, lebih kurang 1,200. 1,200 bahagi dengan 24, kita dapat lebih kurang dalam tiap-tiap jam dalam 200 orang. Tiap-tiap jam ada 200 punya apa dia tu? Pesakit kan, pesakit. Memang satu peningkatan yang sangat membimbangkan kalau kita tengok. Cuma dalam konteks ini satu sajalah yang kita perlu tengok into detail secara lebih dalam sikit. Kadang-kadang kita agak kabur dalam mendefinisikan antara penyakit mental dengan kesihatan mental, sebab dua tu benda yang berbeza. Katakanlah kalau jumlah itu 400,000 itu adalah statistik yang menggambarkan kesihatan mental, itu tak perlu risau sangat, sebab kadar sekitar dalam katakanlah 400,000 adalah merupakan daripada 26-27 juta kan penduduk Malaysia, satu kadar yang masih lagi sedikit kecil dan sebagainya bila kita bercakap tentang kesihatan mental itulah. Tetapi yang kita risau sekiranya betul-betul penyakit mental, sebab penyakit mental dia memerlukan pendekatan yang berbeza. Ianya dah pergi kepada makna dia krisis yang lebih kronik, kerana memerlukan kepada pendekatan biologikal dan juga pendekatan asas kepada perubatan. Tetapi kalau kesihatan mental, orang macam saya, Tuan Haji Hushim, yang Cik Kamal saya tak tahulah. Ragu sikit lah. Dia tu barangkali dia masuk kategori pesakit mental. Macam kita ni perawat kesihatan mental. Jadi itu dia punya, saya punya keterangan lah. Baik, peningkatan ini sebagai seorang penganalisis jenayah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini dan keadaan yang sebelum itu lagi, peningkatan itu bukankah sesuatu yang sebagai seorang penganalisis nampak trendnya? Dan boleh diceritakan sedikit bagaimana boleh sampai ke tahap yang begitu kritikal sekarang? Baik, dia berkenaan dengan cara melihat. Satu, cara klinikal. Apabila dia buat program-program untuk mengatasi atau mengenal pasti siapa yang mempunyai penyakit ini atau siapa yang mempunyai kesihatan mental yang berbeza ini, maka dia akan pergi dan buat satu penyelidikan dan sebagainya. Jadi dia mendapat satu indikator dalam bentuk angka satu, ya. Itu cara untuk melihat. Satu lagi, inilah daripada jumlah ini ada yang terlibat secara langsung dengan jenayah.
Maka kalaupun jenayah sangat mudah. Orang tu kalau dia sakit mental pun dia buat jenayah, kan? Maka dia boleh juga dituduh, bergantung pada keadaan lah. Bila dia sakit mental, kalau pada masa tu selama ni sihat, hari tu je sakit, itu bukanlah kan. Kalau dia berterusan macam saya lah contohnya, kan, berterusan tu dia tak ada masalah, boleh mendapat suaka, boleh mendapat suaka. Ni pun belum makan ubat lagi ni. Jadi Kita kena hati-hati sikit ya. Jadi jatuhkan air. misalnya kalau kita lihat yang berubah sekarang ni dalam dunia atau landscape jenayah ya, ialah darjah keganasan yang digunakan. Dulu pun kita ada orang yang tidak siuman mengamuk. Apatah lagi yang kita bercakap sekarang iaitu orang yang siuman tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menapis kasih sayang yang ada pada dia. Jadi dia ni tak siuman atau dia ni tak sihat mental. Tapi undang-undang berpendapat bahawa kalau sesiapa di luar sana melakukan apa-apa perbuatan, sama ada mental dia tu menjadi persoalan atau tidak, dia akan diambil tindakan. Ya, cuma bila dia bicara tu dia akan dihantarlah sama ada kronik atau tidak secara klinikal untuk pemerhatian sebagainya. Baik, bila jumlah ini bertambah, seperti saya kata tadi, sama ada kerana kejayaan program menampilkan semua ataupun kerana itulah jumlah peta jenayah, kemudahan untuk orang mendapatkan rawatan dan sebagainya, itu satu bentuk juga ya. Tetapi saya tak nafikanlah, ada juga di luar sana yang ahli keluarganya mempunyai masalah dan sebagainya, yang tak siuman kan. Ini senang kita nak kenal. Yang jadi masalah kita ni seorang yang nampak siuman, tetapi melakukan aksi-aksi yang kita cakap tadi. Kasih sayang dia tu ke mana pergi? Di sinilah yang saya nak tanya pada Haji. Haji sebut tadi bahawa mereka ni sayang, tetapi mereka tidak boleh kawal kepuasan nafsu amarah ini. Jadi kadang-kadang kita takut juga atas nama sayang mereka melakukan kezaliman. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kelompok begini? Okey, Cik Nizar, kita tengok boleh katakan semua seorang ayah, seorang ibu, semua sayang anak dia. Dan seorang suami pasti dia sayang kepada isteri dia. Dah kahwin 5 tahun, 6 tahun, kasih sayang tu ada. Tapi oleh kerana kadang-kadang faktor persekitaran tu sendiri, tekanan tempat kerja, kemudian kita kata mungkin masalah komunikasi antara suami isteri, masalah ketidakpuasan hati, dan masalah kita kata penaman ataupun kita orang Melayu kata bengkak tu. Bengkak lama-lama ni kan. Menyimpan ni. Menyimpan. Sebab kita masyarakat kita ni banyak menyimpan. Bila menyimpan dia membawa. Bila menyimpan memang kita nampak sayang macam Cik Kamal kata tadi. Kadang orang yang normal tiba-tiba kenapa tiba-tiba je dia mengamuk, Dia meletup. Dia meletup. Sebab orang yang kita kata masalah kesihatan mental ni dan juga orang yang kita kata bertindak ganas ini, dia punya tindakan tu tidak dapat dilihat kadang-kadang dalam waktu yang kita kata jangka masa panjang. Dia datang tiba-tiba. Contoh mula-mula sekali dia misalnya tak ada komunikasi suami isteri contoh Lepas tu datang pula misalnya dengan kerunsingan, kerisauan. Lepas tu dia datang pula dengan apa? Dia akan pergi kepada kemurungan. Lepas tu kesedihan. Lepas tu jadi pendiam. Bila diprovok oleh isteri, contoh balik-balik misalnya, bang mana susu? Mana beras? Abang ni tak bertanggungjawab apa. Lama-lama dia diam lagi. Dia asak, lama-lama kau cakap apa? Masa tu apa yang ada semualah. Lepas tu sebab tu kita tengok kebanyakan orang macam ni lepas dia buat apa? Dia menyesal. Dia menangis, dia peluk, minta maaf lah, macam yang Simbah Hisip pada anak dia. Dia jumpa anak dia, ayah minta maaf. Pada masa tu ayah tak sedar. Banyak cakap macam tu. Sebenarnya ialah manusia yang antara normal tak normal ni, sedar bawah sedar. Nampak tu? Jadi pada saya perkara macam ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Sebenarnya pada saya statistik 15.6% tu ialah yang datang. Ini di luar sana ni. Kemungkinan kita tidur kat rumah kita tak tahu bahawa sebelah kita tu ialah pembunuh tepat. Iaitu suami kita ke isteri kita. Sebab dalam masyarakat kita, kita tidak begitu ambil berat sangat soal kesihatan mental. Kita lebih kalau ambil berat mungkin soal kalau ada tanda-tanda misalnya kencing manis, darah tinggi, berpusu-pusu kita pergi jumpa doktor. Dr. Fatih. Tapi tak ramai orang nak jumpa kaunselor. Nak bincang, nak tanya soal adakah saya ni normal ke tak normal lagi. Jadi timbul satu persoalan. Macam Kamal ni kan. Dia kata, kena pergi ni. Kena pergi. Mana lebih kepada kita kata pencegahan. Baik, soalan nanti ialah bagaimana kita nak kesan orang sebelah kita ni normal atau tidak. Sebelah kiri ke kanan? Jadi saya memandang semana. Jadi kita nak tanya ni. Sebagai seorang, saya nak tanya kepada, barangkali lebih baik kita tanya kepada orang yang sendiri mengerti tentang penyakit-penyakit begini kan. Jadi macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak pasti Kamal untuk mengenal pasti bahawa adakah ciri-ciri tertentu yang boleh kita dapat kesan supaya kita tahu okey, ini tanda-tanda kita harus
mengambil kira melakukan sesuatu bagi mengatasi? Baik, kalau dia punya marah tu abnormal seperti tadi Haji Hashim kata, abnormal, secara klinikal dia tidak dapat dikawal dan dia tidak tahu kenapa dia marah dan tapi dia merasai fasa perubahan marahnya itu, maka dia perlu mendapatkan 3 jenis lah, 3 bantuan ni. 1 psikologis, counselor, 2 psikologis, 3 kalau dah kronik tu psikiatris. Macam mana kita nak tahu? Dia dalil-dalil awal dia mudah. Mula-mula kalau saya tengok dalam DVA lah, domestic violence, mula-mula mulut aja. Kalau yang lawan dia tu senyap, tak ada apalah. Tak ada apa. Tapi kalau yang lawan tu kejap lagi memang ni lah. Dan kemudian apabila tidak ada kepuasan di situ, pada masa ini baru pergi kepada fizikal, penggunaan tangan. Pam. Tapi bila kita tanya kenapa tampar ni? Bila dah tertangkap lah kan, dah kena tangkap. Kenapa tampar ni? Saya sayang dia. Saya tak tahu. Oh, tak tahu ke tak? Right. Kemarahan terlampau ni dan sentiasa menjadi sasaran. Yang menakutkan, bagaimana nak kenal dia? Kalau di luar rumah dia seorang yang baik barangkali di tempat awam kepada orang yang dia perlu berbuat baik, dia akan kelihatan baik. Itu sebab apabila orang-orang macam ini ditangkap, dihadapkan ke mahkamah, bila kali pertama orang melihat wajahnya, Orang tak percaya. takkan baik macam ini misalnya kan. Macam ini tak baik sangatlah, yang ini baik. Rupanya lain, indah rupa dari kabar, bukan indah kabar dari rupa. Orang semua terkejut. Kenapa kita terkejut? Kerana kita tidak menyangka. Dan dia pula jenis orang yang perlu berbuat baik pada kita. Jadi misalnya dalam ni, kalau kita tengok dia dah mula ngempar-ngempar barang, dah mula-mula muncung sedepa, hempas pintu. Ini dia alihkan kepada pintu. Tetapi akan ada satu peringkat di mana dia perlu sasaran fizikal. Sasaran fizikal. Dan bila tidak puas, ini yang mula tadi, tangan, pam. Sebenarnya pam ni bila dia menangis minta maaf, sebenarnya sayang. Dia menangis bukan sebab dia sayang. Saya selalu cakap ni. Dia menangis sebab kejap lagi polis datang, masuk lokap macam mana ni kan. Kemudian pergi tangan, pergi asid, pergi dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, ya, kadang-kadang ia sebagai penggenap kasih sayang. Ini dalam dunia jenayah dia distortion dia lain. Maka dia kata kenapa dia mentadbir hukuman tadi? Mentadbir hukuman tadi, ya, supaya orang ini menjadi disiplin. Tetapi cetakan disiplin itu sangat rigid. Okey. Saudara, kita nak sambung. Ini baru sedikit, saya nak tanya sedikit kepada Profesor Ahmadiyah Dr. Fadil Cik Dini tentang bagaimana bagaimana kita ingin berhadapan untuk mengatasi masalah ini. Kerana kita dah tahu dah sekarang ini tanda-tanda pun ada kan, kita pun nampak orangnya macam mana tandanya. Jadi kita akan bincang nanti bersama tetamu kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bicara bertemu sekali lagi dan kita membicarakan tentang kemana hilangnya kasih. Tadi saya nyatakan kalau kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang ekstrim begitu, yang kritikal begitu, bagaimanakah kita nak menangani suasana itu dan bagaimana kita melindungi diri kita dalam keadaan yang macam dalam ni. keadaan itu. Okeylah, saya ni sebenarnya untuk nak menerang dan memberi jawapan cara nak mengatasi ini, kita boleh lihat daripada pelbagai pintu kan, daripada pintu agama, spiritual, pada pintu perubatan, psikiatrikal kan, dan saya mengambil ruang untuk bercerita pada aspek psikososial lah, sebab psikososial itu bidang saya kan. Baik, kita tengok kan, setiap manusia sebenarnya kita melihat setiap tingkah laku yang dia kata dia bunuh ke, dia corak asid ke, dia tempeling ke, macam hari itu Kamal kan masa kena tangkap itu tengah pegang apa? Tombak. Benda tu semua tu kan. Jadi itu semua adalah hanya hasil akibat daripada apa? Sebenarnya tingkah laku yang dihasilkan oleh kita boleh kaitkan dengan sistem pemikiran manusia yang tertentu, keadaan jiwa yang lara, yang resah, gelisah, barangkali juga melalui proses sebab dah biasa dah, apa-apa saja pegang apa? Tombak. Apa-apa saja pegang apa? Tombak kan. Jadi bila dah biasa, depan kawan je, isteri pun
dia pun cari tombak juga. Dia tak boleh, dia dah biasa mencari dapat kan. Jadi kalau katakanlah pegang hotdog dan sebagainya, taklah teruk sangat. Tapi kalau dah tikam dengan tombak, teruklah kan jadinya. Benda-benda macam tu. Jadi balik kepada keterangan ni, kenapa tingkah laku tu adalah kalau proses pemikiran, kerana barangkali ada beberapa kecelaruan yang ada kan. Pada ketika itu mungkin perasaan pemikiran rasa bonci yang amat-amat. Resah yang amat-amat kan, kepada objek itu. Maka pada ketika itu dia mengatakan bahawa aku tidak suka kepada objek ini, maka objek ini mesti hancurkan ataupun dihapuskan. Jadi maka tingkah laku itu datang kan? Jadi cara nak menangani ini dia perlu kepada rawatan-rawatan pemikiran yang tertentu. Bagaimana dia nak mengendalikan itu kalau kita lihat. Dan ada juga kerana kecelaruan hati, perasaan dan sebagainya. Kerana dia berlaku kerana apa? Ketika itu rasa, itulah sebelum tu ada rasa kasih, sayang kepada anak. Tapi pada ketika itu rasa kasih dan sayang dah tak ada. Yang ada adalah merupakan macam Haji Hushim kata tadi kan, syayati. Kerana syaitan ada dalam tu kan, bisikan-bisikan daripada syaitan yang masuk di dalam kalbu yang mengatakan bahawa engkau jahanam dia. Inilah masanya engkau nak menegakkan keadilan kau. Inilah masanya engkau nak menegakkan engkau punya kebaikan kau dan sebagainya. Engkau kena hapuskan dia dan sebagainya. Jadi ini masalah-masalah hati kan, masalah-masalah kecelaruan jiwa kan. Jadi kita nampak kan, ada 3 sebenarnya yang kita boleh bermakna boleh menerangkan kepada fenomena. Yang pertama adalah kerana kecelaruan pemikiran itu sendiri, yang mana boleh kita didik, kita rawat. Yang keduanya adalah kerana kecelaruan pada hati, kalbi dia tu. Dan yang ketiga kepada fi'al. Dan lagi satu yang ini kita tambahlah, sebab kita sebagai apa dia tu ni, ahli psikolog Muslim, kita mesti percaya kepada elemen yang keempat, iaitu elemen spiritual. Manusia juga terjebak di dalam tingkah laku begini boleh dikaitkan dengan elemen spiritual. Maknanya keagamaan dia kan, dia roh ada, tetapi itulah dia. Al-Ghazali ada roh, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Tetapi itu taufik sama hidayah talak malih dalam ni. Kan, dia cahaya tu talak malih kan, tak sampai. Jadi dia tak dapatlah roh tu. Itu yang kata orang yang Allah Ta'ala bagi taufik hidayah, tapi dia tak dapat petunjuk itu. Yang dia dapat hanya tombak. Tombak. Baik, Haji Hushim mungkin dapat beri tambahan sikit daripada bagaimana menangani ini. Menangani. Okey, kita sebenarnya dalam kes macam ni lebih baik kita pergi kepada program-program pencegahan. Dan kalau yang keluar dalam surat khabar tadi itu, Kementerian Kesihatan nak buat tu saya kata satu inisiatif yang baik ya, untuk mencegah. Sebab dalam kes macam ni yang penting kita pergi pencegahan. Yang banyak sekarang ialah lebih pada pemulihan. Nampak tu? Jadi program-program pencegahan ni iaitu, okey, contoh kalau misalnya kita kata hubungan suami isteri. Kalau hubungan suami isteri, contoh maka kita menggalakkan masyarakat yang ada sekarang ni di Malaysia, kalau misalnya kita kahwin 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 20 tahun tu, kita galakkan supaya jumpa kaunselor perkahwinan untuk iaitu memperbaiki hubungan suami isteri. Tapi masalahnya orang kita ni bila sebut saja soal nak berjumpa kaunselor ni, dia jadi seram sejuk tak tahu pasal. Sebab masyarakat mempunyai persepsi yang salah tentang perkhidmatan kaunseling. Biasa kalau kita kaunseling ni untuk orang bermasalah. Sebenarnya yang saya sebut tadi tu untuk memperbaiki. Katakan kita suami isteri, saya suami isteri. Tentu kita dah kahwin 5-6 tahun, tentu ada benda yang kita simpan. Masyarakat kita tak betul terang. Ada apa simpan yang menjadi kita kata sakit tadi tu. Dari segi emosi, dari segi psikologi, dari segi pemikiran, dari segi jiwa. Sebab manusia dijadikan oleh Allah mengikut Imam Al-Ghazali ialah 2. Daripada jasad, satu lagi daripada jiwa. Sekarang kata roh, Al-Ghazali kata jiwa. Jadi bila orang ni dia tak bercerita, tak apa ni, jadi dia simpan tau. Bila simpan kita suami isteri, bila jumpa kaunselor, isteri akan cakap, ni masa contoh isteri saya lah. Contoh je, contoh yang keliru contohnya macam tu kan. Mana kita isteri. Mana kita akan cakap lah. Sebenarnya abang sebenarnya sayang kat ni ayang dan ini, tapi ayang ni lah suka membebel, mulut moncong, balik kerja mulut moncong. Ayang pun tahu bang. Muka pun ketat Dan jadi abang ni dah bengkak lama ni 5 tahun, tapi hari ni nak bercakap depan kaunselor. Sebab kalau kita cakap kat rumah, kita akan hilang kawalan. Nampak tu? Kita akan hilang kawalan dan biasanya kita ada ego. Suami akan cakap, kau jangan cakap, aku sepak kau. Kau cakap lagi sekali. Kau mana nak cari suami macam aku? Kau perempuan mesti patuh pada aku, taat pada aku. Nampak? Isteri pun akan itu juga. Jadi benda ni sebenarnya kita kata perlu pada pencegahan dan kita perlu rawat
Kaunseling ni maknanya kita pergi kepada rawatan dari segi, macam Dr. Fadil cakap, yang pertama pemikiran. Yang kedua ialah kita punya the belief system. Sistem kepercayaan kita. Dalam Islam kata iman. Lepas tu kita pergi kepada jiwa yang Al-Ghazali kata. Kebanyakan kita ni bila jiwa tak tenteram, jiwa jahat dan sebagainya, dia pergi kepada fakulti sataniah tadi. Tapi kalau jiwa baik, kepada Rabbaniyah. Rabbaniyah ni maknanya macamlah kita mengamalkan solat dan sebagainya itu. Dan kita saya nampak satu lagi dalam kaunseling juga kita boleh galakkan supaya pasangan ni supaya banyak kita kata sentuhan tau. Sekarang ni kurang sentuhan. Antara anak dengan ayah, peluk kurang. Kalau kita buat ramai kurang. Dan ini sebenarnya dia lebih kepada iaitu menjalin hubungan kasih sayang. Bila ada kasih sayang, Cik Nizal, makna kita nak buat sesuatu pun kita kata orang tu datang kepada keinsafan tau. Kesabaran. Sentuhan ni. Orang sekarang panggil aura. Tengok kamar saya sentuh dia lain macam ni. Tengok masaj ni. Macam masaj je. Dia tengok juga sentuhan macam mana tak? Jangan bagi sentuhan kecundang. Kecundang. Baik, mungkin dari segi jenayahnya pula, bagaimana untuk kita berhadapan dengan situasi begini? Kalau perbuatan-perbuatan tadi telah dimanifestasikan dengan ganas, dia dah mula daripada verbal tadi, di luar sana kita hadapi serangan verbal, kemudian berubah kepada fizikal, dimanifestasikan begitu, maka pada ketika itu anda perlu membuat pilihan. Ya benar, nak stay situ pasal apa? Macam mana anak saya nak makan, apa semua nak makan. Tetapi ada juga orang fikir saya tak boleh keluar, saya tak mau runtuhkan masjid. Jadi ini soal pilihan. Kalau tidak keluar, anda akan terus dipelaku sehinggalah memboleh. Tujuan dia bukan nak bagi mati Tujuan dia adalah untuk menyeksa. Kerana lagi panjang penderitaan tu, lagi puas dirasa. Jadi pilihannya satu, duduk tinggal di situ, atau nasihat saya yang kedua, keluar daripada kelompok tu, keluar daripada serangan itu, keluar daripada perimeter tersebut. Sebab hari ini kita ada tawaran yang banyak. Kalau misalnya ada lagi masalah macam ni, 15999 Kementerian Wanita dan sebagainya juga ada perlindungan. Kerajaan kita telah ada Interim Protection Order, IPO. Kalau dia langgar IPO tadi, kita ada Section 8 DVA yang boleh menjanjikan hukuman, misalnya kali ketiga tidak kurang 72 jam, tidak lebih penjara beberapa tahun. Jadi kita perlu mengambil tindakan ini kalau kita mahu selamat. Masalahnya ada di antara kita yang berpendapat kalau saya buat tu saya sendiri tak sayang dia. Ini bukan soal kasih sayang. Kasih sayang tu tetap ada, tetapi pelakunya memilih untuk melihat ke arah yang lain, dan ini yang masalahnya. Jadi kalau ada ni, berhenti sekejap, sejenak, fikirkan. Saya nak tinggal atau saya nak tinggalkan rumah atau terus tetap di situ. Kalau tetap, anda akan hadapi serangan lagi teruk. Kalau anda tinggalkan, banyak pihak yang boleh memberi bantuan. Saya nak timbulkan soalan sekarang ini ialah bagaimana kita nak menanamkan kasih semula supaya dia bercambah, dia mekar, dia segar. Yang ini saya kena tanya kepada orang-orang macam Haji dan juga Prof. Saya of course sudah tentu dengan Cik Kamal juga. Okay? Saya nak respon kat situ. Kita ada seminit dulu. Okey, seminit. Yang penting macam kata Cik Nizal ni, macam mana nak memupuk kasih sayang. Kasih sayang ni sebenarnya boleh dipupuk sebenarnya. Contoh kalau saya seorang ayah, hari ni kita tengok dalam dunia moden kita semua sibuk. Banyak orang kata masa tak cukup. So macam mana kita nak masa yang berkualiti? Kalau seorang ayah kita balik kerja walaupun dah pukul 9 malam, kawan-kawan pergilah tempat anak tu. Sentuh sikit benda. Begitu juga dengan isteri. Kan ada kata orang tu kita macam kita dalam Islam kita ada makan berjemaah. Tadi solat berjemaah, lepas solat tu salam-salam, peluk-peluk. Ini cara nak memupuk. Dan mungkin kalau hujung minggu kita bawa anak isteri kita pergi misalnya berkelah, dan satu lagi ialah jangan putus, iaitu hubungan komunikasi. Bila komunikasi ini dah terputus, maka tendensi untuk jadi marah adalah tinggi, dan nak pergi kepada bertindak ganas macam kata Cik Kamal tu adalah tinggi. Sebab rasa hormat dah tak ada. Suami tak hormat isteri lagi dah. Ada yang jumpa saya, Tuan Haji, siang dia marah-marah saya, tapi malam dia pujuk-pujuk saya. Nampak? Dia tahu dah waktu-waktu dia. Jadi nampak zalim tak begitu kan? Nampak. Jadi sebab tu dia kata bila masa malam aja dia rasa takut. Jadi takut tu bila malam. Jadi kita nak tahu macam mana nak berhadapan dengan orang yang takut malam dan berhadapan dengan siang ini. Sudah tentu anda semua ingin tahu lebih lanjut lagi. Kita nak tanya lagi bagaimana untuk berhadapan dan menguruskan soal kasih ini. Baik saudara, jangan ke mana, kembali nanti kita akan sampai ke persingan terakhir yang kita akan dengarkan pandangan daripada ketiga panel kita. Jangan ke mana-mana, kembali bersama Bicara.
kembali kita dalam bicara dan kita bicarakan tentang ke mana hilangnya kasih. Saya sudah tanyakan tadi, bagaimana kita nak menguruskan, bagaimana kita nak mempercambahkan lagi kasih dan sayang. Tadi sedikit telah disampaikan oleh Haji Hushim. Baik, mungkin ada di antara tamu-tamu kita yang lain yang tambah? Mungkin saya boleh menambah. Saya ingat kata orang tua-tua dahulu. Saya pun dengar ada seorang kawan saya kan dalam jejak bahasa kan, dari mana punai melayang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Itu kata-kata orang tua-tua yang memang sangat signifikan, yang saya rasa boleh kita ambil sehingga hari ini. Sebab apabila kita tengok kan, dari mana datangnya kasih. Kasih itu datangnya daripada mata. Mata adalah tempat tanggapan, di mana kita melihat sesuatu event, lihat sesuatu peristiwa. Katakanlah seorang suami melihat peristiwa yang dilakonkan oleh isteri, di mana lakonan itu apabila dilihat mengganggu perasaan jiwa dan sebagainya. Sebenarnya suami boleh menapis pada peringkat mata. Jadi dia boleh mengatakan, sebab mata masih lagi dikawal oleh apa? Dikawal oleh akal. Di sinilah sistem pemikiran-pemikiran, barangkali ada skrip-skrip lama di dalam pemikiran yang masih lagi berkarat ataupun masih lagi terendam, yang boleh yang boleh dikikis, yang boleh didilutkan ataupun dikendurkan. Jadi pada peringkat itu, apa segala tanggapan yang dilihat sebagai peristiwa yang boleh menyakitkan hati, mengganggu perasaan, mengguris di dalam ini, sebab daripada mata turun ke hati, maka itu boleh diurus pada peringkat lagi satu lagi. Dan lagi satu lagi Tuan Nizal, Cik Nizal, Dr. Fadil, berkaitan dengan hati pula. Hati tadi mata kan, macam mana nak mengurus hati? Kita boleh mengurus hati kita dengan kita menyucikan dengan nilai-nilai dan juga dengan ajaran-ajaran, dengan pengalaman-pengalaman. Sebab hati ini terkumpul di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa lampau, dan peristiwa-peristiwa lampau perlu ditonjolkan dengan role model yang baik. Bermakna biarlah mata melihat benda-benda yang baik, daripada benda yang baik itu, imajan yang baik itu akan terus ada terlekat, bukan setakat di kotak pikiran, tetapi juga di dalam hati. Bukan setakat role model, malahan juga kepada perkara-perkara yang elok, yang cantik kan? Jadi sebab itulah kita ni jangan mendidik diri kita untuk melihat benda-benda yang tak baik, kerana itu juga akan mengganggu hati dan sebagainya. Ya, mungkin sebagai seorang penulis jenayah, orang yang barangkali cepat marah ini, bagaimanakah mungkin dia sendiri tahu boleh mengawal supaya dia tidak melampaui batas? Kalau radiator kita selalu pecah lah, kan? Sebab temperature naik, radiator pecah, gasket bengkok lah. Kalau kereta orang pun sama, ya. Gasket kita terletak di hati dengan di akal. Okay. Baik. Kalau kita tahu kemarahan kita konsisten begitu, ya, maka kita perlu ambil langkah kawal. Kan? Macam mana caranya saya akan beritahu sekejap lagi, sebab ini pencerahan, ya. Pemulihan dah sebut tadi, pencegahan dah sebut, ini pencerahan, intervensi. Satu, alihkan kepada aktiviti lain. Misalnya ada hobi, carilah main guli lah, layang-layang. Jadi kalau ada pasangan yang macam itu, dia kata hobi dia kata nak bercangkul, berikan dia cangkul, biarlah dia alih dia punya perhatian pada situ, kan? Yang kedua, itu kalau berterusan marahnya. Kalau misal marahnya triggered, ya, dipicu oleh satu insiden, maka kita perlu mengelak insiden tersebut. Katalah dia balik rumah, tiba-tiba, "Abang, apa punya tak beli?" Sekejap lagi memang meletup lah. Jadi macam Haji Hushim kata tadi, komunikasi penting. Tunggu sampai dia duduk minum, ya. Dah duduk minum, dah picit-picit sentuhan tadi. Kemudian itu baru tanya, boleh tak cakap sekejap? So itu di-trigger. Kita sendiri boleh rasa dan ini. Dan orang itu juga kalau dia rasa misalnya ini bagi dia marah, cakap, boleh duduk sekejap tak? Diam sekejap, berhenti sekejap boleh. Dia tak mau marah. Dan dia alih ke situ, kan? Cari hobi lah yang paling senang. Dan yang paling baik saya fikir bela haiwan lah, kucing ke. Sebab dia satu terapi juga. Tapi kucing pula kena nampak. Tak apa, kucing mengiau je. Okey. Baik, Haji, boleh ceritakan Haji, bagaimana kita nak menguruskan ni sebagai ahli keluarga, ahli dalam keluarga, peranan yang boleh dimainkan oleh ibu, ayah, suami, isteri dan anak-anak sendiri di dalam memastikan bahawa ada kesegaran di dalam kasih dan sayang itu. Saya nampak tadi, saya nak sambung sikit yang Cik Kamal beritahu tentang mengurus marah. Sebenarnya dia perlu ada kemahiran mengurus marah ni. Sebab kita tengok sekarang, banyak punca-punca yang ditunjuk di surat khabar awal pagi tadi, ya. Tengok punca dia ialah kemarahan. Yang tadilah yang berkaitan dengan fakulti Sataniah ni.
Sebab kemarahan ni ada dua sebenarnya. Kalau ikut Al-Ghazali, kalau kemarahan yang terlalu melampau, dia boleh jadi seorang tu ganas, jahat dan sebagainya. Tapi dia kata kalau kemarahan tu sederhana, orang tu boleh jadi baik sederhana, dia kata. Boleh jadi baik sikit. Mana tak boleh jadi baik terus. Ada kebaikan tu. Jadi kat sini saya nampak yang pertama sekali, cadangan saya ialah supaya semua ibu bapa perlu pergi satu kursus, iaitu kursus kita panggil keibubapaan. Dalam modul tu perlu ada, iaitu bagaimana nak mengurus kemarahan, anger management. Dalam Islam mana ada Rasulullah SAW bersabda, mana bila kita marah maka hendaklah kita ambil wuduk, kita ambil air semayang, kita semayang sunat 2 rakaat. Kalau marah lagi, duduk, daripada berdiri duduk. Macam kita kalau dengan suami isteri, kita tengok isteri kita duduk atas kursi macam ni, kita berdiri. Memang kita rasa dengan sendiri dari segi psikologinya kita tengok kecil je. Aku tengok kau kecil ni. Kecil betul Itu je kecil. Tengok lebar. Betul. Tapi kalau Rasulullah hajar tu maknanya bila duduk kita duduk. Jadi kita duduk sama. Nampak? Lepas tu nanti kalau rasa marah lagi, kita duduk kat bawah. Sebab kita nak kawal marah kita, sebab kita tahu tenaga kita orang lelaki ni 9 kali ganda daripada perempuan ni. Jadi kalau marah lagi baring terus. Baring terus. Memang Rasulullah hajar tu. Kalau marah juga, kita duduk dalam bilik sekejap. Mengasingkan diri. Tapi jangan pula isteri pula bila suami tu masuk bilik, pergi kejar pula. Ni abang ni kenapa lari? Ada. Itu nak cari pasal. Jadi isteri, sebab tu kita ada kena datang khusus. Ikut khusus khusus pendidikan keibubapaan dan mengurus marah. Hari ini kebanyakan kita memanglah kita lulusan daripada ekonomi, daripada engineering, daripada kedoktoran dan sebagainya, berbagai-bagai. Sebab klien saya ni pelbagai, profesional. Tapi di universiti kita tak pernah belajar tentang parenting skill. Kita tak pernah belajar tentang pengurusan stres. Kita tak pernah belajar tentang mengawal marah ni yang kita bincang sekarang ni. Baru tengok sekarang orang yang menjadi ganas dan sebagainya, tak semestinya dia misalnya hanya seorang kebun. Seorang doktor boleh jadi ganas. Seorang engineer boleh jadi ganas. Seorang yang kita kata, macam Kamal kata tadi, kita tengok di luar tu hebat, tiba-tiba dengar dia pula buat ganas pada isteri dia. Jadi benda ni pada saya yang penting ialah kita perlu mengikuti kursus-kursus untuk kata orang tu mengawal marah kita. Baik, kita bagi masing-masing seminit untuk memberikan sedikit rumusan tentang kemana hilangnya kasih. Kita mulakan barangkali daripada Dr. Fazil. Saya lagi satu lagi lah, mungkin kita banyak bukanlah ni kita agak kurang melihat kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di kat luar sana. Yang saya nampak signifikan juga menyumbang kepada hilangnya kasih. Kalau kita tengok banyak sangat fenomena dan juga event-event, peristiwa-peristiwa anti kasih ni yang wujud. Contohnya macam yang kecil-kecilan lah kita nak nampak kan dekat rumah mak menjerit kepada anak. Kemudian anak menjerit kepada mak. Kemudian iyalah dekat komuniti, pemimpin komuniti menjerit kan, bergaduh sana bergaduh sini, maki sana maki sini, baling sana baling sini kan. Jadi contoh ni bukannya sikit sekarang ni, dan sekarang ni kita boleh tengok bila-bila masa, kadang-kadang dalam TV pun kita tengok, kadang-kadang tempat di mana keadilan tu perlu diwujudkan berlaku juga isu-isu anti kasih ni. Dan kemudian fitnah sana fitnah sini. Habis tu ni apa lagi? Macam-macam lah benda-benda yang tak betul, yang menunjukkan memfitnah, memaki hamun, membuat benda-benda yang bercakap, benda-benda mengumpat kan, orang yang baik dikata tak baik dan sebagainya. Ini semua adalah ciri-ciri yang menghilangkan kasih kan. Dan budak-budak tengok, masyarakat tengok. Jadi dia kata kalau orang tu boleh buat, kalau aku buat pun apa salahnya. Contoh yang tidak sihat maka diikut secara perlahan, lama-lama dia menjadi seorang yang memang tak benci kepada kasih. Dua perkara yang selalunya saya jumpa dalam bidang saya ni lah. Satu kurang duit, satu banyak duit. Satu ni yang kurang duit, selalu bergaduh pasal tu lah. Kan? Nak beli kapur kasut tak ada, minta duit ini, dan itu punca pertengkarannya. Yang kedua berlebih duit. Apabila kasih sayang ini diganti dengan duit, disayangkan dengan duit, maka hubungan kemanusiaan itu tak wujud. Apabila pertalian itu tak ada, maka doktrinnya berbeza. Jadi kita kena perbaiki ni. Bagi pula yang mengalami masalah seperti ini, saya nasihatkan supaya ambil satu hari, day by day lah. Hari ni cuba jadi baik. Hari ni je. Besok boleh, besok pula cuba. Sasaran. Kalau tak boleh, maka dapatkanlah bantuan daripada pihak-pihak yang pakar dalam bidang itu. Ini yang penting lah bagi orang yang mengalami masalah tu. Ya, ada tambah sikit. Ya, kalau yang menjadi sasaran, tidak ada lain keperluan kecuali anda memikirkan apakah anda perlu membuat pilihan yang susah. Satu,
dia kata masjidnya bakal runtuh atau roboh dindingnya, tetapi jika anda tinggal, yang akan jadi sasaran ialah anak kita, ya, atau diri kita, dan kubur pilihannya. Jadi di tengah-tengah ni memang satu pilihan yang sukar, tapi dapatkan khidmat nasihat dan cubalah wujudkan keadaan yang harmoni itu terlebih dulu. Baik, Haji. Pada saya yang penting ialah sebelum nasi menjadi bubur. Ya. Maknanya pada saya pencegahan itu penting. Dan pada saya yang penting di sini sekarang, kita hari inilah kalau boleh saya menyuruh pada semua yang di luar sana, terutama ibu bapa, siapa-siapa sajalah, daripada peringkat tinggi ke rendah ke, kita hendaklah lebih kepada pergi kepada pencegahan. Sebab dari segi keganasan rumah tangga dan sakit mental ni, dia tidak mengenal siapa. Dalam family mana pun boleh berlaku. Sama ada macam kecil kamar tu, orang kaya ke, orang miskin ke, orang susah ke apa. Sebab banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada seorang tu, kata orang tu, bertindak ganas. Jadi yang penting kat sini ialah kita hendaklah mengambil tindakan. Setiap ketua keluarga, tak kira siapa kita ambil tindakan, iaitu kita bawa diri kita, bawa isteri kita, bawa anak-anak kita. Kita macam kata buat macam checklist, tiap-tiap bulan ke, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke, kita pergi cari. Kita kata untuk kita mencegah, sama ada kaunselor ke, ataupun kalau dah sakit mental sangat, bawa psikiatris. Jangan biar. Ni ada setengah tu yang makan ubat tiba-tiba berhenti, yang banyak tu. Itu yang potong kepala, potong apa tu. Setengah minit je bagi kan. Sebenarnya apa yang saya nampak kan, apa kita bincang nak tolong ni kan, kadang-kadang rakyat ni dia gap dia terlalu luas kan, antara nak mendapatkan rawatan dengan apa yang berlaku. Sekarang ni kita telah pun mewujudkan talian 15999. Dulu bantuan kebajikan, sekarang ni kita dah masuk kaunseling dan juga kepada remaja yang mempunyai masalah sosial dan sebagainya. Jadi talian tu memang sangat 15999. 24 jam sehari, pelbagai bahasa. Pelbagai bahasa. Baik, cantik sekali itu. Jadi perbincangan kita belum tamat. Cuma ini adalah sebagai satu pencetus kepada anda untuk berfikirkan. Tapi jangan lupa, saya fikir antara lain sebagai rumusan, barangkali ada baiknya itu kita mendengar ungkapan Melayu lama ini. Dia kata, kalaulah kita ini manusia nak jadi manusia terbaik, jadilah orang yang sayangnya tidak membinasakan, kasihnya tidak merosakkan, baiknya tidak mencelakakan, eloknya tidak membutakan, buruknya tidak memuakkan, jauhnya tidak melupakan, dekat tidak bersinggungan, petuanya tidak menyesatkan, dan amanahnya tidak mengendurkan. Wah, itu sedap sekali sebagai petua untuk kita. Baik, jangan lupa kalau ada di antara anda ingin memberikan pandangan dan saranan, sila hantarkan pandangan anda itu kepada bicara@tvalhijrah.com. Terima kasih kepada semua tetamu. Sehingga kita jumpa lagi, saudara. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih, yang salah kita, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang kasih. Sallallahu